Hai semua, kali ni kita nak bincang satu topik yang serius tapi sangat-sangat penting, iaitu pencegahan penyalahgunaan bahan. Ini bukan sekadar topik biasa dalam buku teks tau. Ini adalah tentang cara kita nak jaga aset kita yang paling berharga. Betul tu, masa depan awak. Ia milik awak sepenuhnya. Dan untuk beberapa minit akan datang, kita akan sama-sama terokai macam mana nak pastikan masa depan tu sentiasa cerah dan selamat. Okey, jom kita mulakan. Bahagian pertama ni bukan sekadar tentang nak elak benda-benda tak baik, tapi ia lebih mendalam lagi. Ia tentang melindungi semua yang kita sayang dalam hidup. Jadi, apa sebenarnya yang kita lindungi? Pertama sekali, diri kita sendiri. Bila kita buat pilihan yang bijak, itu sebenarnya cara kita tunjuk rasa sayang pada diri. Kedua, keluarga kita, orang yang sentiasa ada untuk kita, kan? Dan sudah tentu, masa depan kita yang penuh dengan macam-macam potensi. Okey, untuk kita lindungi diri, kenalah kenal musuh kita dulu, betul tak? Jadi, apa sebenarnya maksud penyalahgunaan bahan ni? Memahaminya adalah langkah paling pertama dan paling penting untuk pencegahan. Nah, ini dia poin utamanya. Penyalahgunaan bahan ni bukan sekadar cuba-cuba sekali. Ia adalah satu keadaan di mana penggunaan sesuatu bahan tu dah mula merosakkan 3 tiang utama dalam hidup kita. Kesihatan badan, kesihatan minda dan juga hubungan kita dengan orang sekeliling. Jom kita tengok beberapa contoh bahan yang paling kerap disalahgunakan. Di sebelah kiri, kita ada tembakau. Tak kiralah dalam bentuk rokok, vape atau shisha. Semuanya ada nikotin yang buat kita ketagih dan tar yang, memang merosakkan paru-paru. Di sebelah kanan pula, alkohol. Minuman ni boleh buat kita hilang kawalan dan berfikir secara tak rasional. Dan yang paling penting, memang salah di sisi undang-undang untuk menjualnya kepada remaja. Dan kategori ketiga, dadah. Bahan yang ni sangat-sangat berbahaya. Ia datang dalam pelbagai bentuk dan ia menyerang terus sistem saraf kita, macam pusat kawalan untuk seluruh badan kita. Kesannya memang serius dan tak boleh dijangka. Sekarang kita dah kenal bahan-bahan ni, mari kita tengok pula macam mana ia boleh betul-betul merosakkan hidup seseorang. Ini bukan lagi teori ya, ini adalah akibat sebenar yang berlaku dalam dunia nyata. Nampak tak betapa meluasnya kerosakan yang boleh berlaku? Dari segi fizikal, organ-organ badan boleh rosak, badan jadi lemah. Dari segi sosial pula, hubungan dengan keluarga dan kawan-kawan boleh jadi renggang. Dan dari segi mental, ia boleh mencuri keyakinan diri kita dan buat kita rasa tertekan sepanjang masa. Cukuplah dengan berita buruk. Sekarang, jom kita fokus pada penyelesaian. Bahagian seterusnya adalah tentang kuasa yang ada dalam diri kita semua. Keberanian untuk cakap tidak. Inilah kuasa hebat awak. Ingat kata-kata ni, berkata tidak pada sesuatu yang buruk bukanlah tanda kita lemah. Sebaliknya, ia adalah tanda kekuatan. Ia menunjukkan yang kita ada jati diri yang kuat dan kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Itulah kuasa yang sebenar. Jadi, macam mana nak buat dengan berkesan? Ada 4 langkah mudah. Pertama, tegaskan pendirian awak. Cakap tidak dengan yakin. Kedua, beri alasan yang kukuh. Contohnya, aku nak jaga kesihatan aku. Ketiga, kalau masih ada yang memaksa, jangan takut untuk tinggalkan situasi itu. Terus belah. Dan yang keempat, paling penting, pilih kawan-kawan yang menyokong pilihan positif awak. Cakap tidak tu baru satu bahagian. Bahagian yang lebih seronok ialah bila kita cakap ya pada perkara-perkara lain yang lebih baik. Jom kita tengok macam mana kita boleh isi hidup kita dengan pilihan-pilihan yang lebih sihat dan lebih cerah. Sebenarnya ada banyak sangat benda hebat yang kita boleh buat. Kita boleh bersukan, keluarkan peluh, boleh teroka hobi macam melukis atau main muzik, boleh jadi sukarelawan dan bantu komuniti atau sertai program-program kesedaran. Semua ni akan membina diri kita jadi lebih baik, bukan merosakkannya. Jadi, selepas semua perkongsian ni, persoalannya kembali kepada awak. Dengan semua pilihan yang ada depan mata, jalan manakah yang akan awak pilih untuk membina masa depan yang awak impikan? Fikirkanlah baik-baik, kesihatan awak adalah asas untuk segala-galanya. Setiap hari, awak berdepan dengan pilihan. Kuasa tu ada di tangan awak. Dan pada akhirnya, semua pilihan inilah yang akan membentuk masa depan awak. Jadi, pilihlah dengan bijak.